Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel saya, masih yang sama juga, iaitu 19 hari bulan Oktober 2025 Masihi bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul Pukul 40 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini ada tadi. Lepas ada video daily report kita kemarin buat video daily report kita kemarin. Saya keluar pergi ke ni, keluar lah Daud Fikri, semaya Zuhur, semaya Maghrib dan semaya Maghrib. Lepas ada kuliah Maghrib, lepas tu semaya Isya ada jam memang makan, lepas tu singgah Daud Fikri sampailah pukul 12 berapa tak ingat dah, 12.30 atau balik. Tidur dari pukul 1 juga lah. Bangun pukul 6 berapa maghrib? 6.30, 6.30 pagi tadi. 30 minit pagi, bangun mandi semai subuh. Kemudian pergi kerja lah. Pergi ke Daud Fikri tu. Biasalah pagi tu, saya pagi tu. Dari pukul 7.30 tu. Pukul 8.30 baru pergi kerja. Start kerja 8.40 lah. Siap kerja tadi dari pukul 1.40. Lepas tu sudah lepas tu klik dari 1.42 terus balik ke sini lah. Singgah sini. Mandi semaya Zuhur sini. Lepas tu siap tadi kan. Kalau saya buat video tadi. Siap tadi. Pakai keris apa semua tu. Dengan songket dah. Baju pesilak tu. Jika majlis tu. Majlis perkahwinan tu. Anak Zahari Kering. Adalah Facebook. Pakai ada Facebook saya lah. Lepas tu selesai tu. Mari sini pula. Selesai baju pergi Pusaka pula. Beli barang-barang lah. Hadiah saya review lagi. Hadiah untuk pengantin tu. Tengok hadiah tu Alina tu saya pun. Terus pas maya asar dia tidur sekejap sini. Bangun pukul 5. Bangun mandi semaya asar. Lepas tu terus pergi ke ni lah. Lepas tu buat review dulu sebab lagi. Lepas tu pergi ke sana lah. Tapi dia demiak ni. Saya nak gambar sekali ya. Lot tak boleh nak jumpa dengan ayah ini. Lot Forger dengan ayah Forger. Okay, sekadar saja. Saya sekadar saja untuk sesi video. Balik dari pukul 9.30. Nah. Mata perjalanan aku 9.30 dah ni. Ni pukul 4. Sampai 4 minit punya. Situ ke sudah. Laju kat kena sikat ni punya. Okay, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.